Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni kita nak main game. Start ni. Yes. Bahas. Kita dari sini. Ni negara apa? India. Okay. Masa kita pergi Mumbai ya. Mumbai 17,000. Okay. Oh, game ni kalau ni iklan sikit lah, tak apa. Okay, jadi bus drive lah. Dah lolek eh? Sangat berasa India sekali. Okay, jom kita pergi ke Mumbai. Dia ada dua jenis. Satu yang terminal, lagi satu tu yang street. Street tu korang kena tengok lah. Kalau ada orang kau kena berhenti lah. Tapi saya pilih terminal lah. Yo. Sabar. You boleh sabar tak? Pin. Relax. Benar kamu di sini. Yang keluarga minang gole. Iklan lagi. Aduh, setiap kali iklan mesti iklan ni Why? Kenapa gitu? Kenapa? So video ni saya rasa agak panjang lah sebab kita nak ke Mumbai. Jauh. Kamu tengok track dia. Panjang, sangat besar. Dia ada versi Indonesia. Nah, kalau Indonesia nanti kita buat di next video lah. Kita try dekat India lu. Saya bawa pun slow tak bawa laju sangat kan. Kita nak bersantai kan. Bawa laju-laju nak pergi mana? Pergi kubur. Bawa laju-laju nak pergi mana? Pergi kubur. Saya bawa slow, relax. Tak ada benda yang ni banyak benda yang berubah lah. Kalau game dia buat ni. Dia punya horn dia tak tahu lah berubah tak. Tak ada dia tak berubah horn tu. So hampir sama je. Tapi dia dekat India. Ya. Yang ni ringan sikit. Indonesia berat sikit. Sebab dia besar. Bukan besar tu. Sebab banyak tempat boleh pergi. Kalau India ni ada beberapa tempat Namun dah game baru kan. Game baru biasa lah. Kalau game lama-lama berat lah sikit. Sebab dia banyak tempat. Wah. Fuck. Ayo. Tadi saya tekan ni tak berpusing. Itu sebenarnya saya sengaja langgar. Bukan tak sengaja, sebenarnya saya sengaja langgar. Kita buat oleng-oleng goyang-goyang. Alamak, terlanggar. Alamak. Saya ni pro. Jangan risau. Korang takkan mati pun naik bas saya. Kalau kamu naik bas saya, korang takkan mati. Korang akan terkencing dah seluar.
Sebab saya pro sangat bawa. Nak. Sap tu. Sap. 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 Boleh tak? Boleh tak? Sap. 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 Boleh tak? Boleh tak? Bus driver lain boleh tak? Kalau bus driver tu sepuh, tak payah cakap lah. Oi, hujan lebat. Aduh, amat. Baru nak buat oleng. Nanti kalau terlanggar, habis lah. Sebenarnya tadi pun saya sengaja langgar ambulans tu. Steering macam rosak sikit. Oi, nasib baik tak langgar orang tu. Aduh, hai. Okay, pusing. Kalau clear, kita boleh buat macam ni. Dia macam goyang-goyang macam ni. Jangan main-main. Jangan main-main. Woi. Tadi apa? Masalah teknikal bas. Saya pusing, dia tak pusing. Kalau bawa biasa okey lah. Ni bawa biasa, iklan ni lagi. Saya tak mau tengok kamu punya tangkap ikan tu. Sebab saya boleh pergi luar, saya pergi mancing ikan. Saya tak perlu main game mancing ikan. Oh, car driving online ni. Okey, kita sudah sampai Mumbai. So, kita kena bawa diorang letak kat terminal lah. Dah sampai Mumbai. So, perjalanan so far so good lah. Tak ada yang hal yang tidak diinginkan, tak ada lah. Bagilah dulu sikit. Jangan sangat. You block tu jalan macam mana mau lalu. Cepatlah ilah lu. Lambat betul lah kau buat kerja. Wait. Sorry tau. Sorry lah. Cepat sikit bawa bas. Jangan slow-slow. Slow-slow sampai tahun depan baru sampai. Nampak. Nampak. Yang ni maksimum 90 ke kalau oleng-oleng ni. Tak laju sangat habis lah. Wait. Bomba. Wow. HP terlanggar. Andai. Oi. Ni ya. Terlepas. Oh. Kak, cepat sikit kak. Slow sangat jalan. Langgar nanti baru tahu. Okay, kita sudah sampai Mumbai. Diam. Kau diam. Duk mengai-mengai ikan. Tak mahu saya. Mengai-mengai ikan ni. Over here. Okay. Okay, terima kasih sudah nonton ini video. Bukan nonton pula dah. Terima kasih sudah tengok ini video. Jumpa di next video.
Baik. Oh, atas. Lupa.